Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Dr. Zam nak share sikit macam mana kita boleh dapat sposen ni dengan hanya mengoncangkan kita punya handphone. Kalau yang belum tahu, di Public Gold ni kita ada apps Public Gold dengan PG Mall. Okay, Public Gold ni macam yang kita biasa buat lah, yang simpan emas tu kan. Yang PG Mall ni ialah platform untuk kita membeli belah. Dia ialah kata anak syarikat kepada Public Gold jugalah. Dia sama macam platform belian online macam Shopee ke semua. Macam saya dah ada C-Wallet 85.58. C-Wallet ni atas pada kita punya bonus ataupun kita goncangkan phone kita tu lah. Cara dia, tuan-tuan boleh download apps PG Mall ni dekat App Store atau Play Store. Tuan-tuan type saja PG Mall. Ni item ni. Macam saya dah ada dah kan. So saya masuk kat sini. So cara dia, tuan-tuan tekan yang gambar bumi kat bawah ni. Lepas tu dia suruh get ready to shake the world. Kalau tak boleh tekan gambar bumi ni, tuan-tuan shake the world. So macam saya tak boleh dah sebab tadi saya dah buat 2 kali. Jadi saya dah dapat 10 sen tadi Untuk hari ni dapat 10 sen, dapat voucher. Anda telah berjaya melengkapkan 2 shake the world. Peringatan sehari boleh buat 2 kali je. Okay. So lepas tu kita boleh tengok kita dapat duit tu, kita tekan dekat sini. Dekat yang C-Wallet ni. Macam anda mungkin yang tak pernah guna, mungkin kosong lagi lah. Macam saya boleh tengok history saya. Kita buat share the world ni pukul 2 hingga pukul 3 tu selalu dapat lah. Ni 2 petang. Pada 5 hari bulan tu saya buat pukul 2.50. Pukul 2 ke pukul 3 tu dah dapatkan 10 sen. Ada juga yang share buat pukul 12 malam ke 1 pagi pun akan dapat 10 sen. Jadi sehari boleh dapat 20 sen lah. Jadi anda sebagai customer pun boleh dapat juga sen-sen ni. Ni adalah platform PG Mall. Kita boleh order banyak barang lah. Dia ada PJ Warehouse. Barang-barang keperluan harian lah. Kita boleh order je barang rumah ke barang elektronik semua ada. Macam buku mentor yang buku wang emas pun boleh order kat sini. Buku wang emas combo ni gambar buku mentor preferred. Kalau macam galeri ilmu ke preferred ni tengok harga lagi murah 38. Ni satu je tau, beli yang combo dia combo. Tekan, lepas tu add to cart, lepas tu order lah macam biasa kan. Lepas tu tuan-tuan boleh buat review, dapat juga coin kat situ nanti. So saya ulang balik, cara mudah, download apps PG Mall. Lepas tu buka, kalau boleh login je, pakai PG code anda dan juga password sama macam app Public Gold. Tekan button bumi ni, lepas tu tekan gambar bumi ni. Lepas tu dia automatic shake lah. Baik, demikianlah cara macam mana kita dapat 10 sen daripada apps PG Mall. Dan seperti yang saya terangkan tadi, kita perlu daftar akaun Public Gold untuk kita boleh guna apps tadi. Bagi anda yang dah ada akaun Public Gold, boleh rujuk introduksi anda. Bagi yang belum ada akaun Public Gold, boleh rujuk pin video saja untuk daftar akaun Public Gold secara percuma. Seterusnya boleh gunakan apps PG Mall. Seperti mana yang saya terangkan tadi, saya akan bantu anda sebaiknya.